Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa. Saya Hafiz daripada MIH Academy Mesra Berhad. Hari ini saya di Bukit Canggang ya. Ini adalah rumah Encik Ismail dan family. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Ismail sekeluarga kerana memilih kami di MIH Academy Mesra Berhad untuk reka dan bina rumah beliau. Baiklah, saya bawa tuan-tuan untuk melawat rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz daripada MIH Academy Mesra Berhad. Hari ini saya di Bukit Canggang ya. Ini adalah rumah Encik Ismail dan keluarga. Kami di MIH Academy Mesra Berhad mengucapkan terima kasih kepada Encik Ismail kerana sudi memilih kami ya di MIH Academy Mesra Berhad untuk reka dan bina rumah Encik ya. Baiklah, bukaan rumah ini adalah 31 kaki lebar dan 50 kaki panjang ya, which mean kalau tanah lot kita tu berkurang 50 dan 80 seperti di Tasik Senangin tu, sesuai lah untuk design ni. Mohon maaf ya sebab ni dekat sangat dengan KLIA, jadi memang bunyi kapal terbang lah daripada tadi tak berhenti-berhenti. Abang kulu-kili. Baiklah, seperti biasa binaan kami di MIH Academy Mesra Berhad menggunakan batu bata merah untuk dinding dan atap genting ya, 100% batu bata merah ya. Binaan kami biasanya memang include lah harga binaan tu memang include longkang parameter seperti ini ya. Pada harga RM140 ya sekaki untuk kawasan Selangor ya. Ini adalah kemasan plaster. Kami memang buat skim ya, luar dan dalam. Ini saya close up sikit. Dan deko-deko yang ada ni kita beri secara percuma ya, untuk pelanggan kami ya. Kita design pun kita bagi percuma. Biasanya kita akan tanya pelanggan kita bajet berapa. Bagi yang dah ada plan kita akan bagi harga lah. Saya zoom out sikit. Okey, ni bahagian sisi. Ada satu anjung sisi sini ya. Dan bila sekiranya pelanggan tak ada plan tu, dia akan kita akan tanya dia punya bajet lah dan dia nak berapa bilik dan kita akan kemukakan cadangan lah. Ini adalah bahagian belakang ya. Baiklah, seterusnya kita ke bahagian dalam. Untuk rumah ni ada beberapa item yang dia upgrade ya, seperti security door ya. Security door ni ada tambahan lah. Tengoklah tuan-tuan dan puan-puan nak pilih security door warna single layer ke double layer ke. Ni kalau boleh dilihat di sini dia punya 3 face pun ada tambahan lah. Rumah ni build up area nya 1328 kaki persegi. Ini ruang tamu ya. Ini ruang tamu. Saya zoom in sikit. Ini kemasan tile ni adalah kemasan tile yang standard yang kita berikan. Tinggi rumah adalah 11 kaki setengah lantai ke ceiling. Dan ini adalah adalah tambahan untuk elbow ya. Ini apa-apa yang tuan dapat lah pada harga RM138. Cat luar dalam yang premium. Kita sekarang menggunakan cat jenama Nippon. Cat warna boleh pilih, luar 3 warna, dalam 1 warna ya. Baik, saya zoom out sikit. Ini adalah ruang keluarga ya. Ruang keluarga ni bukaannya 11 kaki, panjangnya 17 dengan kemasan ceiling berserta cornice. Ini tadi ruang tamunya. Ruang tamu berukuran 13 kaki lebar ya. 13 kaki lebar dengan 17 kaki panjang. Baik, pintu dalam menggunakan pintu molded door. Ini adalah standard. Dan ini adalah bahagian dapur. Dapur ni 16 kaki darab dengan 17 kaki. Encik Ismail hanya menggunakan security door untuk pintu hadapan saja ya. Tabletop ni dah include dalam kita punya harga. Berapa panjang bergantung kepada berapa harga kontrak encik tuan-puan lah.
Ini adalah sinki yang standard yang kita berikan. Kita memang bagi sinki untuk kepala pipe yang begini ya. Bahagian ni kita pendekkan supaya bila cik pasang grill, air yang mercik tu kuranglah pergi ke grill. Kalau tak nanti grill kita akan cepat rosak kan. Kita buat ni berdasarkan pengalaman rumah kita sendirilah. Sini ada satu tempat letak washing machine. Tempat letak washing machine ni tuan dan puan kena maklumkan kita secara lebih awal. Jadi kita boleh buatkan lah. Baiklah, ini adalah pandangan daripada ni ya. Pandangan daripada dapur. Untuk ruangan family dan juga hall. Baik, seterusnya kita ke bilik tidur utama. Bilik tidur utama ni berkeluasan 17 kaki darab dengan 13 kaki. Sekejap saya lupa lah. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2 boleh. 12 kaki darab dengan 13 dalam bilik juga ada cornice. Saya zoom in sikit. Okey. Tu ada cornice ya, ada kemasan cornice. Ini kita punya switch ya. Kita menggunakan jenama simen ya. Kita dah bagi yang terpremium lah. InsyaAllah. Ini bahagian dapur tadi. Pintu menggunakan pintu PVC ya. Ini standard. Ini saya close in. Zoom in sikit untuk nampak kemasan tile. Kemasan tile ini adalah standard, tiada tambahan pada ketinggian sehingga ke arah ceiling ya. Ini tak ada tambahan ni untuk sehingga ke arah ceiling ni tak ada tambahan. Kecuali tuan beli tile lebih mahal baru ada tambahan lah. Baik, ini adalah bilik tidur yang kedua. Bilik tidur yang kedua ni berukuran 11 darab 10. 2, 4, 6, 8, 10. 11. 2, 4, 6, 8, 10. Ya, 10 darab 11 ya. Dalam bilik juga ada cornice. Dan ini adalah lagi satu toilet. Ini toilet yang terakhir lah. Ini dia punya kemasan. Tuan-tuan boleh lihat. Sinki ni kita beri secara percuma, bukan berilah, dah include dalam kita punya harga. Itu adalah kita punya WC. Semua dah ada ya, kecuali lampu dan kipas dia tak ada lah. Ini kita punya switch sekali lagi lah yang saya tunjukkan. Dan ini adalah bilik tidur yang ketiga. Pintu molded door ni boleh dipilih ya. Dipilih warnanya. Boleh dipilih. Kalau tuan nak warna apa, dia akan sekali datang lah. Dia akan warna tu akan sekali lah dengan warna untuk frame. Baiklah, saya rasa setakat ini saja. Kang membebel panjang-panjang kan, panjang video 7 minit dah. Baiklah, setakat ini saja. Saya Hafiz daripada MAH Syarikat Demikian Berhad. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.